Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Syukur Alhamdulillah, lama saya tak bersiaran di channel Masma Auto World. So saya minta maaf banyak-banyak pada subscribers, pada follower, pada yang komen-komen nakkan video-video terbaru. So saya aktif di platform yang lain. So kita akan cuba aktifkan balik di channel YouTube ni. InsyaAllah seminggu satu video kita akan cuba buat di YouTube. So untuk showroom tour kali ni, jom follow saya. Nah, kita tengok dekat belakang tu, semuanya kereta ready stock. InsyaAllah sebelum raya boleh dapat unit-unit macam tu. Kalau kata kita ada lagi dalam 500 unit dekat port Klang, dekat atas kapal, dekat shipping daripada Jepun pun kita ada lagi. Sebab kita ada keseluruhan, kita ada 11 branch untuk kereta-kereta import terpakai ni. Okay, so kita deal sampai jadi, insyaAllah waranti 8 tahun dan kualiti dijamin terbaik. Harga bukan semata-mata murah, tapi kualiti yang penting dan puas hati. Jom kita layan dulu. Sebelum kita pergi pada MPV dekat sana, kita pusing kereta Continental. Kita cuci mata dulu sekejap, okey? Kalau tak suka boleh skip ke depan, nanti kita akan pergi ke sana. So senang. Untuk awal-awal ni kita akan pusing, kita akan tengok dulu. Dekat sini kita ada BMW 118. Okey? So yang ni harga dah murah sangat sekarang. Tak sampai 150, 160 ribu dah boleh dapat dah. On the road Kereta BMW cantik. Dia macam A180 juga. Cuma dia 118i 1 series. So yang ni untuk eksekutif muda, untuk entry level BMW sedap pakai. Maintenance murah jimat. And then kita ada Mini Cooper. Mini Cooper ni bukan untuk semua orang senang kita cerita, Mini Cooper ni dalam 180 lebih dah boleh dapat. Tapi bukan untuk semua orang. Sebab Mini Cooper ni dia orang yang berjiwa sikit. Nak maintain dia tu kena ada jiwa sikit. So Mini Cooper sedap pakai. Dia kereta level-level go-kart atas jalan. Inilah dia, Mini Cooper 3 pintu. Tapi yang ni JCW. Mantap Pak Bu. So yang ni sama juga BMW 118. Yang ni colour hitam, yang tadi colour biru. Yang ni colour hitam. Jom kita layan dulu. Okey, kita ada lagi Golf GTI. Yang ni MK8. So MK8 ni tak sama dengan MK8 Malaysia. Ramai orang macam keliru. MK8 Malaysia dengan MK8 dari Jepun, dari Recon ni, dia ada beza dari segi enjin dia. Enjin dia pakai Evo 4. So enjin yang latest lah. Kalau MK8 Malaysia, kalau tak silap saya, dia pakai enjin 7 Mark 7 ataupun Mark 7.5. Enjin lama, body baru. Tapi ini dari Jepun, dia pakai enjin baru, body baru. Itu kelebihan dia. Okay? So kita ada yang ni lebih kurang dalam 180 lebih macam tu. Full loan dalam 2000, 2100 dah boleh dapat yang ni, Mark 8. Okay, so CLA yang ni banyak sangat. CLA pun dalam 200 plus macam tu dah boleh dapat. Yang ni hot. Okay, hot di market. So yang ni adalah Suzuki Swift Sport. Tapi yang kita bawa masuk untuk tahun ni, kita bawa masuk 2021, 22, 23, 24. So 4 tahun punya edition kita bawa masuk. Harga memang murah-murah. Kalau orang cari kereta-kereta yang daily drive boleh pakai, ataupun weekend nak pergi Genting, ataupun orang kata nak layan corner, inilah dia. Memang sedap. Dia boleh, orang kata boleh layan lagi dengan level-level yang macam ni. Dekat belakang dia ni, nah kita tengok FL5. Yang ni memang menjadi kegilaan anak-anak muda. Tak usah kata anak muda, orang umur 50 dah nak pencen pun berminat juga dengan CV FL5 Type R ni. Okay, so memang dia bontot dia memang pendek macam tu. So dia hatchback edition. Sama juga dengan Suzuki Swift ni, tak sampai 1000 kilo, tak sampai 1 tan. Kalau nak beracing, inilah dia. Okay, inilah dia. So yang ni harga dah murah dah sekarang. 255,000, 260,000 dah boleh dapat dah. FL5 on the road. Kita cerita on the road. Yang ni pun sama. Suzuki Swift Sport boleh dapat dalam 125, 135 ribu on the road. Dah boleh dapat. So kalau ada yang berminat, bagi tahu je. Kita ada banyak lagi unit-unit lain. Cuma showroom ni kita
layan dulu. Kita masuk ke edisi raya pula. Okey, ni adalah Toyota Alphard dekat depan ni, color putih. Yang ni harga dah tak sampai 300 ataupun 300 plus sikit dah boleh dapat, dah boleh pakai on the road Kita cerita dia bergantung pada tahun dan specs. Okey. Yang ni Continental, yang ni CLA. Kalau siapa-siapa berminat boleh Roger. Yang ni CLA memang untuk eksekutif muda. Untuk CLA 180 ataupun 250 convertkan jadi CLA 45S. Mantap Pak Abu. Tak perlu beli 45S sebab 45S memang laju sangat dah, 420 horsepower. Tak boleh cakap lah. Okay. So FK7 untuk anak-anak muda. Anak-anak muda yang nak raya, ini FK7. Kalau buat full load dalam 1,600. Sama, kita ada banyak unit. Dalam 10 unit. Yang ada display dekat sini ada 2 unit. Kita ada dekat branch lain pun kita ada juga untuk FK7. Okay, kalau orang kata FK8 tu mahal sangat, ambil lah FK7. Sebab FK7 berbaloi. Dan yang penting kita manual kita ada manual dan juga auto. Kalau tak minat manual, ada auto. Kalau rasa feeling nak macam FK8 ataupun FL5, ambil manual. Kita ada manual, no problem. So, kita bergerak pada kereta raya. Yes, ini dia. Jangan kita tinggalkan Velfire model baru. Ni orang cakap Velfire Taha sebab kod series dia TAHA 40. Dan kebanyakan yang kita bawa masuk, jangan tersilap saya ulang. Kita masuk Taha 40, bukan Taha 45. Kebanyakan yang murah dekat market adalah Taha 45, TAHA 45. Apa yang beza dia adalah Taha 40 dengan 45. Taha 40 adalah 2-wheel drive. Taha 45 adalah 4-wheel drive. So, dekat Japan memang lebih murah Taha 45 sebab kurang bidding. Dalam auction dia kurang bidding. Macam ni, kita panggil Velfire, kita panggil Taha. Alphard macam ni, nampak tak? Design dia beza-beza. Ni Alphard, itu adalah Velfire. So, Alphard ni, kita panggil AGH 40. Model yang terbaru, yang terlatest. Depan dia dah macam apa ni? Dah macam shark dah. So dia ada 3 LED, memang cantik. Macam ni tak ada body kit Ni tak ada body kit, yang ni ada body kit Modelista. Apa cantik. Memang cantik. Okey, so kita bezakan model lama, model baru tu AGH 40 dengan AGH 30. Nampak tak? AGH 40 dengan 30. Ada beza dia. Enjin 2.5, masih lagi 2.5 sebab kalau Velfire saja 2.4 turbo, Alphard 2.5 NA. Enjin masih sama, cuma dia punya dalaman design memang cantik. Kalau nak, saya boleh bagi lebih details dalam Wasabi. So senang. Yang ni kita ada Alphard juga. Okay, so kita pergi pusing lagi. So nampak tak dekat bawah ni, bawah-bawah ni, ini adalah unit-unit yang dah di booking. Kita ada lagi dekat hujung belakang sana yang dah di booking. Orang nak pakai raya memang dia booking awal-awal. Dia tak tunggu. Okay, so kita pergi pada section yang ni pula. Yang ni pun sama. Yang ni kita ada Alphard. Okay, Alphard S kita ada. Yang ni murah dah. Okay, untuk model Alphard macam ni ada harga serendah 170, 180 ribu, 160 ribu lebih pun ada. Kalau nak, saya boleh deal kan 160 ribu lebih. Dan kita tak masuk grade-grade accident, grade R Boleh tengok kita punya daripada awal kita explain apa itu grade condition. So yang kita bawa masuk semua grade-grade, biasanya 4 ke atas, jarang 3.5 dan memang tak ada R. So kita memang tak bawa masuk kereta-kereta accident. Okay. So kita tengok dekat sini kereta-kereta untuk raya, MPV especially MPV untuk raya. Okey. Yang ni yang saya cakap FK7. Kita ada FL5 kali hitam. Susah nak dapat kat market. Okey. FL5 kali hitam kita ada 2023, 2024, 2022 kita ada color putih. Color biru ada tapi dah booking. So kita ada A-class. A-class sedan pun kita ada dekat sini. Okey. Kita fokus pada kereta-kereta untuk raya. Ramai nak raya. Okey, Noah. Noah. Kita tengok ni Noah model lama ZR80. Okey, Noah pun cantik sebab dia Noah ni baby Alphard. Okey, ni kita ada lagi satu adalah kita ada yang ni kita panggil, yang ni Voxy model baru. Voxy robot. Okey, kita tengok apa beza dia Dekat sini senang. Nampak tak? Ni Voxy model baru 90
Yang ni 80 kita panggil. Sebab kod siri dia 90 dengan 80. Okey. So, yang ni harga dah murah tuan-tuan dan puan-puan. Harga untuk ZS Kira Maki 3 start daripada 130 lebih. Kalau full loan boleh dapat dalam 1,500, 1,600. Yang ni ZS Kira Maki 3 dalam dia half leather seat. Untuk yang model ni dalam 169 hingga 175,000 dah boleh dapat. Ni Voxy model baru start tahun 2022 ke atas. So kalau untuk full loan biasanya boleh dapat bulanan dalam 1,900. Okey. So save dulu video ni, mana tahu sebelum raya nak beli kan, kalau boleh sebelum puasa lagi dah booking MPV siap-siap. Okey. Harrier kita nak let go murah-murah. Ni Harrier G. Harrier G bawah 150 jalan. Harrier Z bawah 170 jalan. Okey. Kalau FL5 mahal sangat ni, kita ada CV FL1. Kita ada banyak. 1, 2, 3, 4. Kita nak clear CV FL1, FL1, FL1. Kita ada auto, kita ada manual. Kalau orang kata nak steam, nak rasa macam bawa FL5, ambil yang manual. Manual memang padu, okey? Yang manual ni siap dengan ada jajan lagi. So, ada Mugen punya. Ni kita tak cabut. Mugen punya exhaust, ada lagi body kit, spoiler, semua yang diberi. So, yang ni pun sama. Ni pun manual. Okey, kita ada banyak unit. Dekat sini saja-saja nak pusing. Step wagon. Step wagon ni banyak sangat kita dah jual. Alhamdulillah. Terima kasih kepada yang support. So, step wagon nampak tak? Lampu merah dengan lampu putih tu. Macam yang saya cerita sebelum ni, lampu merah ni adalah Cool Spirit. Lampu putih ni adalah Cool Spirit Black Style. Tapi yang putih ni nampak tak? Tak ada waku-waku door, tak ada pintu peti ais tu. Nampak? Pintu magic macam ni. Ni ada pintu magic, yang ni tak ada. So, untuk unit yang macam ni memang kita clearkan je. Kita bagi offer kau murah. Yang ni lebih murah daripada Black Style ni, lebih murah daripada Cool Spirit. Sebab pintu dia tak ada waku-waku door. So, just nak clear, nak let go. Siapa nak pakai raya, boleh pakai. Enjin sama, chassis sama, dalam premium juga sebab half leather seat. Boleh pakai. Harrier, macam biasa kita ada Harrier Z-Spec. Kita ada Noah dekat sini. Okay, Noah model baru, Voxy model lama dan Voxy model baru. So, anda yang tentukan. Kalau nak model lama, yang ni kalau nak buat full loan dalam 1,500, 1,600. Voxy model baru nak buat full loan dalam 1,900, 1,800, 1,000 sampai 2,000 lah, senang cerita, bergantung pada bank punya interest rate. Dan Noah kita ada. Okey, Noah model lama. Kalau nak Roger sahaja sebab kita nak clear sahaja, okey. So, ini yang dekat showroom pertama. Kita ada lagi 12 showroom setakat ni. So, siapa-siapa nak deal, Firdaus, your trusted recon car advisor. Okay. So, alhamdulillah. Kalau nak bertanya lebih lanjut ataupun nak check kelayakan, jangan lupa Roger Firdaus. Okay. So, insyaAllah saya akan aktifkan balik akaun YouTube ni. Jangan lupa follow, share and subscribe channel Masma Auto World.